Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama hamba Muhammad Akmal Muhammad Dahlan, merupakan jurulatih kepada pasukan junior negara, dan Alhamdulillah bapa kepada Muhammad Abu Bak dan juga atlet-atlet yang ada kat sini lah, insyaAllah. Cabaran terbesar untuk atlet Malaysia ni untuk sampai ke peringkat dunia ni semestinya dari segi perbelanjaan dan kos ni lah. Jadi untuk bertanding di peringkat dunia ni, satu, kos pendaftaran. Yang keduanya adalah kos untuk kita membeli tiket penerbangan dan sebagainya. Tapi yang paling penting dan besar sekali adalah kos pelatihan. Kos pelatihan ni yang memakan belanja yang banyak, kerana kuda-kuda yang digunakan untuk berlatih ni memerlukan belanja yang tinggi untuk kita maintain, untuk kita rawat mereka. Kerana dalam memanah berkuda ni ada dua atlet yang terlibat. Selain daripada kita punya atlet yang anak-anak murid kita ni, adalah kuda itu sendiri. Kuda itu sendiri perlu dijaga, diberi makan, diberikan pelatihan, diberikan penjagaan yang baik. Dan dia memang satu cabaran yang agak besar sebenarnya. Tetapi Alhamdulillah setakat ini kami berjaya meminimalkan kos-kos, cuba buat yang sebaik, and then kami cuba mencari dana-dana mana yang boleh dengan melakukan perniagaan, penjualan telur itik, penjualan perkara-perkara lain lah yang kita boleh buat untuk menampung perbelanjaan ni lah. Dan insyaAllah ta'ala, Alhamdulillah berkat daripada kegigihan dan juga pengorbanan daripada semua pihak, terutama sekali atlet dan juga jurulatih dan mereka terlibat, kita dapat mengharumkan nama negara ni. Tapi insyaAllah sekiranya ada yang mereka yang mahu tampil bersama-sama menaja dan juga memberikan bantuan sokongan baik moral maupun kewangan, saya yakin dan percaya kita akan dapat mencipta lebih banyak lagi kejayaan-kejayaan dan lebih banyak atlet yang akan dapat berpeluang untuk memenangi pertandingan di peringkat dunia. Kerana di peringkat dunia ni sebenarnya memang banyak sangat pertandingan-pertandingan memanah berkuda yang bertaraf dunia yang memang diiktiraf oleh negara-negara besar, Eropah terutamanya. Tapi kadang-kadang kita tak ada kekuatan nak ke sana. Contoh kita nak ke USA, memang jauh lah belanja dia tu bang, tinggi. Dan juga kalau kita pergi ke Europe, kita faham-faham lah dengan kadar tukaran wang asing yang sangat luar biasa pada saat ini. Ini menjadi satu cabaran bagi kami atlet Malaysia untuk ke depan dan menjadi juara lah. Jadi salah satu cara dia bang, kita jemput orang Eropah ni datang ke kita. Jadi biar dia bertanding di tempat kita dengan duit dia mereka lebih besar lagi di sini. Jadi itu je cara kita nak tunjuk kepada mereka yang bahawa kita mampu untuk bersaing dengan mereka lah. Tapi teringin juga nak bertanding di peringkat di tempat orang ni, sebab bertanding di tempat sini itu memang ada kelebihannya kan. Tapi kita nak tengok juga macam mana rasanya bila kita bertanding di peringkat luar, di negara orang, guna kuda orang lain kan. Jadi insyaAllah saya berharap dan menyeru pada semua pihak agar dapat memberikan ruang kepada kami, menunjukkan kebolehan anak-anak muda ini yang mampu untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pemanah-pemanah berkuda di luar sana dan menjadi yang terbaik dalam segala, insyaAllah. Bang, kategori Malaysia sekarang ni bang, saya berani cakap we are on top of the world. Kalau kita nak kata sekarang ni, kalau orang tanya kan, who is the powerhouse dalam memanah berkuda sekarang ni, nama Malaysia ni dah mula meniti di bibir coach-coach dan juga pemanah-pemanah berkuda dunia. Sebab dia orang cakap there are few kids that are really worrying us. Ada beberapa anak muda yang betul-betul menggentarkan kami, yang mereka ini datang tak tahu daripada mana, tapi memang orang Malaysia, dan mereka mula untuk menggegar dan melakar nama. Jadi sebelum ni dia orang tak berapa perasan kita orang sangat, tapi tahun 2025 tahun 2025 ni kita orang menang banyak world title. Kita orang banyak menang World Cup title. Jadi diorang memang wow. Diorang memang wow, open mata tengok skill, tengok cara kita orang memanah dan tengok kemahiran memanah di atas kuda yang sangat tangkas, laju, tepat. Maka itu memang satu kelebihan lah, dan menjadi kegerunan kepada mereka. Yang tertinggi saya boleh kata yang tertinggi ada dua kemenangan kita di tahun ini, pada tahun ini. Yang pertama sekali untuk menewaskan yang barat, kita dah join satu competition World Kids Championship di IHA di Bogor, Indonesia, yang mana di situ ramai daripada Eropah, negara-negara Eropah, negara-negara sebelah blok Eropah lah yang menyertai pertandingan, dan kita telah berjaya menundukkan mereka semua dengan tampil dapat nombor satu bergaya. Jadi ini memang bukan mudah, memang memberikan saingan yang sangat sengit, dan Alhamdulillah kita dah dapat jadi nombor satu. Dan kemudiannya untuk Asia tu pula kita ada yang 2025
World Horseback Archery Mastership, Global Mastership ni di Shenzhen, China ni. Yang ini pula kita pukul sebelah timur pula, kita mengungguli acara-acara yang banyak berteraskan kepada disiplin-disiplin daripada timur. Barat sudah kita kuasai di Bogor, Indonesia. Maka kali ini di Shenzhen, China, kita menguasai yang dari timur pula. Memang ada juga negara-negara daripada Eropah yang join. Tapi kita berjaya sekali lagi membuktikan kita tetap nombor 1. Okey, perancangan untuk tahun depan. Okey, buat kami ini perancangan tahun depan bermula tahun ni dengan insya-Allah dengan sokongan daripada pelbagai pihak seperti media sosial dan juga pihak-pihak media yang datang untuk nak buat coverage ni. Kami sebenarnya merancang untuk menjadi juara dunia dalam setiap pertandingan yang bakal dianjurkan di dunia pada tahun 2026 yang merupakan tahun kuda juga sebenarnya. Jadi kami nak bekerja keras. Salah satunya adalah di World Championship Horseback di World Horseback Archery Championship 2026 di Mongolia. Yang ini akan ada turun, satu negara akan turun dan akan lebih banyak negara, mungkin sampai 25 buah negara akan menyertai pertandingan, dan kita akan dapat melihat kehadiran gergasi-gergasi besar seperti UAE yang memang full support dia punya atlet. Nak kuda bagi, nak belanja apa saja bagi, you want, you name it. Jadi memang ini satu cabaran yang luar biasa sebab kita kena usaha ni orang ni, you nak apa, you beritahu je kita bagi. Jadi ini dengan dia punya kehebatan ni, dengan bantuan daripada negara diorang ni, memang akan menjadi satu yang kami nak aim untuk mengalahkan mereka lah. Tapi mereka pernah kami kalahkan pun tahun 2025 ni, dan kita nak cuba kekalkan kemenangan tu. Okey, dan yang keduanya adalah salah satu yang besar juga adalah di kejohanan World Nomad Games. World Nomad Games ni akan menghimpunkan negara-negara yang memang memanah berkuda di Kazakhstan. InsyaAllah kalau diberikan peluang pada junior team ni untuk mewakili negara, kita akan pergilah insyaAllah. Sebab kadang-kadang dia ada disebabkan oleh limitation umur mereka kan. Mereka baru berusia 14 tahun, 15 tahun. Jadi ada yang tak nak bagi ruang dan peluang kepada anak-anak ni bertanding. Tapi kalau sekiranya mereka membenarkan mereka bertanding, maka kita akan hantar kita punya best team ni untuk mewakili negara. Dan yang seterusnya, yang terakhir sekali adalah di pertandingan di China, di Shenzhen ni akan kita laksanakan lagi sekali, yang mana dia akan berlangsung pada bulan 12 di penghujung dan penutup tahun. Memang China akan buat di penghujung tahun bagi semua dunia memerhatikan mereka sebab dia orang nak create satu kemenangan kan. Tapi saya yakin dan percaya China tak akan bagi kita orang peluang untuk nak menang lagi sekali dah, sebab dia orang satu tahun ni saya yakin dia akan belum habis, sebab bertanding di tempat sendiri, pakai kuda sendiri dan sebagainya. Dia orang takkan boleh terima kekalahan daripada rakyat Malaysia lah. Which is saya rasa tahun 2026 akan bertanding jauh lebih sengit lagi. Jadi kita kena berlatih lebih keras, dan saya minta sokongan semua pihak untuk membantu pelatihan kami, untuk membantu kami ini travel dan menaja penerbangan kami, menaja kita orang punya fees pertandingan ya, supaya kami dapat mengumpulkan sebanyak mungkin pengalaman untuk dibawa ke China. China ni bang, tuan-tuan, bila dia dah buat satu tu, dia akan buat habis baik. Macam kita pernah tengok Olimpik di tempat mereka kan. Mereka akan sapu habis Olimpik peringkat emas ni, sebab dia orang jadi tuan rumah, dia orang akan jadi yang terbaik lah dekat situ. Dan dia orang sangkakan benda yang sama juga akan berlaku dekat dia orang pada pertandingan baru-baru ni. Tapi kita datang, kita cakap minta maaf. Kita pukul habis member sampai siapa dia orang yang datang pukul habis kita ni, sebab dia orang berlatih memang daripada awal, viral dengan latihan yang sangat luar biasa, elektronik. Tak cukup dengan kuda hidup, kuda elektronik pun dia orang pakai juga. Kecanggihan dia orang tu sampai kita kena pakai kuda hidup kan, target statik kan, dia tak target tu yang bergerak. Dahsyat, dia punya teknologi dia dahsyat. Saya yakin dan percaya kalau saya dapat prasarana macam tu pun, dah lagi dahsyat lah budak-budak ni kan. Tapi alhamdulillah kita cuba bagi yang terbaik dan mengharapkan sokongan semua pihak untuk membantu kami di sini insya-Allah. Assalamualaikum, nama diberi Muhammad bin Muhammad Akmal dan saya berusia 15 tahun. Alhamdulillah saya adalah pemanah kuda atlet negara. Pencapaian baru-baru ini di Indonesia, Bogor, Indonesia, alhamdulillah saya dapat menjadi juara dunia di sana bagi kategori tim, dan alhamdulillah saya dapat memecahkan rekod dunia bagi rate 234.
Dan alhamdulillah baru-baru ini kami baru balik saja daripada Shenzhen, China. Di 2025 Global World Horseback Archer Championship Masters. Alhamdulillah di sana saya dapat 3 pingat. 1 pingat emas bagi format Masahi, 1 pingat silver bagi format serial dan tempat ketiga bagi format Hungarian. Dan alhamdulillah InsyaAllah harapan saya adalah untuk menjadi juara dunia dan terus menjadi juara dunia dan mengharumkan nama negara di seluruh peringkat antarabangsa, insyaAllah. Kategori ni dia ada 3 kategori di pertandingan sana, 3 format. Kategori ni macam peringkat umur lah, peringkat umur. Dia ada junior dan juga open. Open ni macam senior. Jadi junior ni umur dia 11 tahun ke 16 tahun. Format ni dia ada 3 format. Yang pertama format serial. Serial ni dia panah 3 target, 3 sasaran. Jadi dia kena panah dekat dalam track tu 3 kali. Dan yang Hungarian dia panah target tu ada dekat tengah aje. Jadi dia kena shoot daripada jauh, 45 meter kena shoot. Lepas start tu shoot jauh. Lepas tu yang ketiga ni format Masahi. Format Masahi ni adalah format berteam dan dia kena ada kerjasama lah. Dia masuk sekali semua dan dia kena jatuhkan 5 papan. Cabaran tu pesaing tu memang hebat sebab semua orang daripada negara diorang hantar atlet tertinggi diorang lah. Daripada Mongolia diorang hantar atlet terhebat diorang, daripada China, daripada Turki. Semua memang hebat-hebat dan persaingan tu memang sengit lah. Dan cuaca di sana pun main peranan juga. Dekat sana memang sejuk. Memang waktu tu ada hujan juga. Dan alhamdulillah walaupun banyak cabaran, alhamdulillah kita dapat menjadi juara dunia di sana. Power saya boleh katakan adalah yang pertama mungkin Mongolia. Sebab diorang lahir-lahir memang atas kuda kan. Diorang pun memanah kuda ni tradisional diorang. Diorang memang hebat. Dan yang kedua mungkin China. China pun hebat juga di tempat diorang. Ini kebawakan untuk Malaysia.